Masih ramai lagi tak tahu apa itu dinar emas. Sebenarnya dinar ni bentuk dia macam duit shilling je. Di Public Gold kami ada 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Dinar bukan sekadar duit shilling emas biasa tuan-puan. Ia adalah nilai mata wang sebenar yang telah digunakan sejak zaman kegebilangan Islam suatu ketika dahulu. Berbeza dengan duit kertas yang ada susut nilainya, 1 dinar emas berketulinan 999 dengan berat 4.25 gram sejak dulu hingga sekarang tetap bernilai tinggi dan masih boleh digunakan untuk pelaburan dan simpanan. Tapi 1 dinar sekarang pun hampir mencecah RM2,000. Apatah lagi 5 dinar dan 10 dinar. Macam mana kita nak beli item dinar ni? Tuan-puan jangan risau, Public Gold telah menyediakan account gap. Jadi tuan-puan boleh mengumpul gram emas tuan-puan dalam account gap sedikit demi sedikit. Kalau tuan-puan dah mencapai target simpanan tuan-puan boleh mengeluarkan item dinar daripada account gap bila-bila masa saja. Jadi kalau tuan-puan nak daftar account gap secara percuma, tuan-puan boleh tekan back biru di bawah dan saya akan contact tuan-puan. Ataupun tuan-puan boleh terus tekan link di bio saya.